Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada masa kini, terdapat banyak kes ransomware yang semakin berdosa. Apakah itu ransomware? Untuk pengetahuan anda, ransomware ialah sejenis malicious software yang mengunci data atau sistem komputer. Kemudian, ia akan meminta wang tebusan untuk mengembalikan data tersebut. Kebiasaannya, ransomware masuk melalui fail palsu, link yang mencurigakan ataupun fail yang kita download tanpa kita sedar. Tapi, sekali kita tekan, data peribadi kita akan terus hilang ataupun tidak boleh masuk. Seterusnya kita akan melihat bagaimana ransomware ini berlaku. Syuk kau tengok game. Game apa? GTA 6 baru release. Uish, baik tak? Aku nak download kat Instagram lah. Kalau Steam mahal baik. Hui, 70 siap. Tapi macam scam ni. Tak ada lah. Mati kau. Aku tengok komen dia 100% work. Hei, baik siap. Sekejap lah. Hei. Sampai aku grip ni. Bayar. Tak apalah. Lebih baik aku beli kat website official. Trusted sikit. USB siapa ni? Oh, macam exam result je. Cubalah. Kenapa ni? Kenapa fail aku jadi bahasa alien ni? Kalau anda jumpa USB bukan milik anda, jangan guna. Tak mau, okey? Siapa pula ni? Uish, Chris. Kau tengok ni. Aspirator 300 kau tak boleh bilang. Aku tak ada guna apps ni. Kau selalu beli barang ke? Uish, selalu aku beli kat TikTok. Tapi so bayar. Cuba kau tekan link. Tak scam ke? Taklah. Tekan Uish, dia keluar device log. All files have been encrypted. Pay 500 within 24 hours. Ish. Kau apa ni? Kau apa? Siapa ni? Hai, saya. Hai, ini dari IT support. Kami detect PC awak ada virus berbahaya dan tengah menyebar dalam network. Kalau tak fix sekarang, semua data boleh hilang. Hah? Serius ke? PC saya okey je dari tadi. Ini urgent case, cik. Saya perlukan awak bagi remote access sekarang supaya kami boleh selamatkan fail awak. Kalau lambat, data akan korup. Yelah. Macam ni ke caranya? Selamat ke? Jangan risau, cik. Ini prosedur standard IT. Ramai staf lain dah buat. Kalau awak tak ikut, awak mungkin bertanggungjawab akan data loss. Okey Dan, saya dah bagi dah remote access. Okey, sekejap you, cik. Okey, cik, saya dah selesai. Terima kasih atas kerjasama, cik. Terima kasih.
tak jadi slow. Weh, semua file aku hilang. Weh, sumpah. Mana ID tadi? Jangan ambil mudah. Sekali kena, semua hilang. Faham? Tak semua email itu benar. Tak semua update itu selamat. Tak semua benda free itu percuma. Jaga data anda. Ingat,